Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung pembacaan kitab Al-Mustasfa karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, yang meninggal pada meninggal pada tahun 505 Hijrah lah, pada kurun ke-6. Kita sambung mengenai al-mahkum fihi ataupun al-mukallafu bihi, yang menjadi ruknul rabi' daripada al-qutbu al-awwal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain Allahumma amin. Ar-ruknur rabi'u al-mahkum fihi wa huwa al-fi'lu idh la yadkhulu tahta at-taklif illa al-af'alu al-ikhtiyariyah. Al-Ghazali memulakan bicara beliau mengenai perbuatan ataupun perkara yang menjadi subjek taklif ini, iaitu perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan Tuhan ke? Tak. Dia kata perbuatan mukallaf yang bersifat ikhtiyariyah, yakni bersifat boleh dibuat, yakni mampu dibuat dan mampu ditinggalkan. Ini yang menjadi asas dalam perbahasan ini. Kemudian kata beliau, perbuatan yang kita nak jadikan sebagai subjek taklif ni, bebanan taklifan ni kepada mukallaf ni, dia ada beberapa syarat dia. Dan dalam kitab ini, Al-Ghazali menyebutkan 4 syarat. Dalam sebagai kitab usul fiqh alim, barangkali kita akan jumpa 5 syarat. Tapi asas dia kembali kepada 4 ni. Kata Al-Ghazali, walidakhili tahta taklif syurut. Al-dakhil dia adalah sifat, di mana mausuf dia iaitu al-fi'al. Yani al-fi'lu al-dakhilu tahta taklif syurut, yani walil fi'li dakhili tahta taklif syurut. Dia ada beberapa syarat. Kata Al-Ghazali, syarat yang pertama, sahhatul huduthihi, yani dia bersifat mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Listihalati ta'alluqil amri bil qadimi wal baqi wa qalbil ajnasi wal jam'i baina ad-diddaini wa sa'iril muhalati allati لا يجوز التكليف بها عند من يحيل التكليف ما لا يطاق فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. Jadi kata Al-Ghazali rahimahullah, mustahil menyuruh sesuatu yang bersifat mustahil. Antaranya apa contoh yang mustahil? Dia kata al-amru bil qadimi wal baqi, yakni menyuruh untuk buat sesuatu benda yang sedia ada wujud, malah dia tidak menerima bidayah, iaitu zatullah ta'ala. Zat Allah Ta'ala qadim, begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala qadim. Jadi kalau benda tu dah qadim, tamam, jadi macam mana kita nak buat dia? Macam mana kita nak ijad? Macam mana kita nak wujudkan benda yang dah memang sedia ada? Malah zat yang qadim, dia tidak menerima intihak, dia tidak menerima adam. Jadi zat ataupun perkara yang qadim, yang tidak ada permulaan baginya, yang sedia ada wujud, malah dia tidak menerima al-adam, dia tidak akan berakhir zatnya, maka ini mustahil termasuk dalam perkara yang ditaklifkan. Which is ni kita fahamlah, tidak perlu pada huraian yang panjang. Kemudian kata Al-Ghazali, wal baqi, ini saya sebut tadi, iaitu zat yang baqi, perkara yang baqi yang tidak menerima adam, tidak akan ditaklifkan. Wa qalbil ajnas, yakni mengubah hakikat perkara. Misal kata perkara tu asalnya mungkin, kemudian disuruh menjadikan dia mumtani'. Asal perkara tu mungkin huduth, dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kita ubah hakikat dia menjadi qadim, ataupun mengubah hakikat dia menjadi mustahil. Ini semua tidak akan termasuk dalam perkara yang ditaklifkan oleh syarak. Kemudian kata Al-Ghazali, wal jam'i baina ad-diddain,
Ini menggabungkan dua perkara yang saling berlawanan. Kita dah sebut lah itu beza di antara al-diddain, al-naqidain, al-mathilain. Kalau kita nak tambah lagi an-nadhirain, al-syabihain. Jadi semua ini kita dah terangkan dalam sesi yang terdahulu, jadi kita tak perlu nak syarah lebih lah. Tapi nak kata secara mudahnya, contohnya menggabungkan di antara panas dan juga sejuk. Menggabungkan antara yang misal kata hitam dan selain hitam. Jadi jamu baina naqidain atau baina diddain tidak mungkin termasuk dalam perkara yang ditaklifkan oleh syarak. Tamam? Wasairil muhalat allati la yajuzu taklifu biha 'inda man yuhilu taklifa ma la yutaq. Dan semua perkara mustahil yang ialah perkara yang mustahil di sisi golongan ataupun ulama yang berpandangan taklif ma la yutaq mumtani'. Jadi di sini beliau mengisyaratkan bahawa di sana ada dua golongan ulama. Secara umumlah ada dua golongan. Pertama, pihak yang mengatakan syarak ni dia boleh menyuruh kita melakukan perbuatan yang mustahil. Jadi kalau berdasarkan contoh-contoh yang disebut kat sini, mustahil yang dimaksudkan adalah al-mustahil li zatihi. Perkara-perkara yang mustahil pada zatnya sendiri mustahil. Yakni la yadkhulu fil aql aslan. Dia tak masuk akal langsung. Kerana sebenarnya perkara yang mustahil ni dia ada beberapa itlaqat. Kalau kita boleh bagi muqaddimah, sepatutnya saya bagi muqaddimah dulu. Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam Al-Bahrul Muhit, beliau mengatakan kalimah al-muhal ataupun al-mustahil ini di sisi ahli usul dan juga di sisi ahlul kalam, mereka menggunakannya merujuk kepada 4 perkara. Yang ini itlaqat ataupun penggunaannya berubah-ubah makna. Kadang-kadang mereka masukkan itu, kadang-kadang mereka masukkan ini. Ada 4 makna. Makna yang pertama, kata Imam Zarkashi rahimahullah, ini sebagai muqaddimah lah. Kata Zarkashi rahimahullah, wa yutliquhu, yani wa yutliqul muhal al-usuliyun wal mutakallimun ala 4 ma'anin. Ahaduha ma la yu'qalu ala hal. Yakni perkara yang langsung tak masuk akal. Which is yang kita dah sebutkan tadilah. Jam'un baina naqidain, jam'un baina diddain, qalbul ajnas, ijadul qadim, i'damul baqi. Ini benda ni mustahil. Pada zat ni sendiri mustahil. Al-Zarkashi rahimahullah juga dalam kitab dia Nuqtatul Ajlan, beliau merumuskan segala mustahilat dalam akal ni ada 4 perkara. Di antaranya inilah. Kata beliau, wa huwa al-mustahilu li dhatihi kal jam'i baina ad-diddain wa qalb al-ajnas wa i'dam al-qadim wa ijal al-mawjud. Nampak? Ijal al-mawjud. Benda tu dah sedia wujud. Tetapi kamu diminta untuk mewujudkan dia. Jadi hadha tahsilul hasil. Al-thani, kata dia, ini jenis muhal yang kedua, yutlaq ala ma la yadkhulu tahta maqdur al-bashar. Ini perkara yang di luar kemampuan manusia, wa in kana mumkinan fi nafsihi. Biarpun pada asalnya, pada zatnya, perkara itu taklah mustahil dari sudut akal. Tetapi dari sudut adatnya, manusia tak mampu melakukannya. Contoh yang mudah, khalqul jawahiri wal a'rad. Misal kata, kalau bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mencipta jawhar dan a'rad. Ya, dari sudut imkan itu ada, tetapi dari sudut nak buat tu secara adatnya mustahil. Ada mustahil. Al-thalithu, ini itlaq ketiga. Ini penggunaan ataupun makna ketiga bagi kalimah muhal, ma la yaqdiru al-ibadu alayhi fil 'adah wa in kana min jinsi maqdurihim. Ya, ini perkara yang secara umumnya manusia mampu melakukannya. Perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba ataupun manusia secara umumnya secara adat, biarpun perkara itu sebenarnya masih lagi dalam kemampuan mereka. Contoh, katayarani fil hawa.
terbang ke langit. Yalah, kita faham terbang ke langit zaman sekarang ni pakai helikopter, naik kapal terbang, naik jetpack ke apa benda ke. Tetapi bayangkan manusia tu sendiri dengan kadar kekuatan jasmani yang dia ada, dia tak mampu untuk terbang seperti burung. Wal masyi 'alal ma', berjalan di atas air ataupun berjalan di udara, dia tidak mampu dilakukan oleh manusia. Qala ar-rabi' yutlaq al-muhal ala jins al-maqdur fi al-'adah wa in lam yakhluq walakin lam yakhluq Allah lil-'abdi qudratan 'alayh. Ini perkara yang secara adat manusia mampu buat, tetapi disebabkan Allah Ta'ala dalam sebahagian keadaan dia tidak menciptakan kudrah ataupun dia tidak mengizinkan perkara itu berlaku, maka dia dipanggil sebagai muhal. So di sini 4 mustalahat yang dari satu mustalahat tetapi ada 4 makna. Yang ini dipanggil sebagai al-lafzul mushtarak dalam ilmu aqliyat lah. Dan Al-Ghazali sering kali dia mengulang dalam Mustasfa ni, dia kata disebabkan kita tidak sedar berlakunya ishtirak lafzi, perkongsian makna, perkongsian lafaz oleh beberapa makna ni, maka menyebabkan kekeliruan banyak berlaku. Antara yang menarik saya pernah baca dalam Ihya, beliau kata kalimah iman. Kalimah iman dia ada 2 makna sebenarnya. Maksudnya yakni dia digunakan dengan 2 cara. Pertama dengan 3 cara. Cara pertama dia merujuk kepada tasdiq. Ini semua kita faham. Iman maksudnya tasdiq. At-tasdiqu bima ja'a bihi rasul. Mempercayai, meyakini apa yang dibawa oleh Rasul. Tamam? Itu makna pertama bagi kalimah iman. Makna yang kedua bagi kalimah iman adalah al-a'mal al-zahirah allati ad-dallatu ala dhalika at-tasdiq. Ini amal zahir, salat, puasa, haji, baca Quran, zikir. Amal-amal zahir yang menunjukkan seseorang itu menerima tasdik tersebut. Dia meyakini apa yang dibawa oleh Rasul. Ini pun iman. Dan makna yang ketiga adalah gabungan kedua-duanya. Maka disebabkan sebahagian ulama tidak mulahadhah ataupun tidak melihat aspek ishtirak lafzi pada kalimah iman ini, maka berlakulah khilaf yang seperti mana kita tahu. Kita ada Mu'tazilah, kita ada Jabariyah, kita ada Qadariyah. Yang pada peringkat awalnya berlaku macam ittirab sedikit di kalangan Ahlussunnah dalam mengasingkan konsep ataupun mengasingkan makna amal daripada iman. Semua ini disebabkan kerana tidak sedar berlakunya ishtirak lafzi. Dan Al-Ghazali dah ringkaskan, rumuskan semua dalam kitab beliau Ihya. Dari sini saya dalam kitab Asy-Syukur ataupun dalam kitab As-Sabar. Boleh bacalah dalam Ihya. Itu sebagai contohlah, sebagai istitrad. Jadi kalimah muhal ini antara. Jadi bila kita baca dalam kitab-kitab usul, bila kita baca dalam kitab-kitab ilmu kalam, kadang-kadang disebut kalimah istita'ah, qudrah, muhal. Jadi kita kena ingat ada 4 itlaqat, maksudnya ada 4 makna yang digunakan dalam oleh para ulama. Tamam. Jadi kata beliau, di sana ada 2 golongan. Golongan pertama mereka yang kata taklif bimuhal la yajuz. Membebankan manusia ni dengan perkara yang mustahil. Mustahil kan maksudnya mustahil akal. Mustahil li dhati, al-muhal li dhati. Yang ni tak berlaku. Jadi mereka tak terima. La aqlan wala wuqu'an. Tidak berlaku secara dia mustahil dan dia takkan berlaku. Ada sebagian pihak yang kata dia tak mustahil dan dia memang boleh berlaku. Dan dia dah berlaku dah pun sebenarnya. Dan dikatakan inilah mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, imamuna, imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan tengok Al-Ghazali rahimahullah menentang pandangan tersebut. Al-Ghazali berpihak dengan pihak yang pertama tadi, which is itu jugalah mazhab Mu'tazilah sebenarnya. Az-Zarkashi menukilkan daripada Ibn Barahan, seingat saya, bahawa Al-Ghazali dan Mu'tazilah dalam masalah ni, jadi masalah taklif ma la yutaq, mazhab mereka sama. Yani at-taklif ma la yutaq ataupun at-taklif bima la yutaq ghair waqi' wa ghair jaiz aqlan. Tamam?
Tapi kita akan beritahu nanti apakah perbezaan mazhab Al-Ghazali dengan mazhab Mu'tazilah nanti, insya-Allah. Qala rahimahullah, fala amra illa bima'dumin yumkinu huduthuhu. Jadi syarat yang pertama ni Al-Ghazali belum merumuskan bahawa mukallaf bihi, yani perkara yang nak dijadikan sebagai taklif, mestilah dia asalnya tidak ada dan dalam masa yang sama dia bersifat mungkin huduth, boleh berlaku. Kalau benda tu dah sedia awal ada, macam mana nak wujudkan dia, macam mana nak lakukan dia, dah memang ada tahsil hasil jadi dia. Kalau benda tu memang daripada awal lagi mustahil, macam Syarikul Bari, ada Tuhan selain Allah Ta'ala sebagai contoh, maka bagaimana nak melakukan perkara yang memang sedia awalnya mustahil? Tamam? Kemudian kata Al-Ghazali, bila kita dah kata fi'il ini, syarat pertama adalah ma'dum mungkin hudus. Artinya, barangkali akan seolah-olah memberi kefahaman ataupun memberi waham bahawa perbuatan yang sedia ada ataupun yang sedang dilakukan ia tak termasuk dalam taklifan syarak. Misal kata, kita disuruh untuk solat. Tamam? Masuk waktu solat. Misal kata nanti masuk waktu solat zuhur. Masuk waktu solat zuhur, maka tawajjah ilaina khitab fardul salatul zuhur. Misal. Lepas tu kita ambil wudu, kemudian kita angkat takbir. Kemudian kita solat. Sedang kita solat, asna' as-salah, masa kita tengah solat, bagaimana status khitab itu? Bagaimana status taklif tersebut? Adakah masih lagi taklif yang hal kana taklif mazala qa'iman am zala bi syuru'i fi as-salah am madha? Adakah dengan bila kita angkat takbir dan kita solat taklifan tu hilang, ataupun taklifan tu masih lagi ada? Kalau kita kata ada taklifan itu masih lagi ada dan kita sedang solat, kalau macam tu dia akan jadi macam taklif mustahil sebab ijadul mawjud. Awak suruh saya solat, saya tengah solat lah sekarang. Jadi Al-Ghazali dia nak isyaratkan permasalahan ini dengan ucapan beliau, wa hal yakunul hadithu fi awwali hali huduthihi ma'muran bihi kama kana qabla al-huduth aw yakhruju an kaunihi ma'muran kama fi al-halati al-thaniyati min al-wujud ikhtalafu fihi. Jadi dia kata beliau permasalahan tu para ulama khilaf. Akan tetapi adakah permasalahan itu mufid, berfaedah? Kata beliau, wa fihi bahthun kalamiyun la yaliqu bi maqasidi usul al-fiqh dhikruhu. Ini perbahasan ilmu kalam, yang mana kalau diletakkan dalam mizan ataupun dalam kitab ilmu kalam, bolehlah bincang, sesuai lah. Itu pun pada furu', bukanlah pada dasarnya. Tetapi nak jadikan perbahasan ini sebagai perbahasan usul fiqh yang akhirnya yang nak menatijahkan amalan ataupun tatbiqat, maka tak sesuai. Di sini terletaknya keistimewaan kitab Al-Mustasfah. Iaitu Imam Ghazali melakukan, kita kata tangqih. Beliau melakukan tangqih, saringan. Apakah perkara ataupun subjek ataupun perbahasan yang sebenarnya menjadi sulbul ilm usul, yang menjadi teras ataupun yang penting dalam ilmu usul. Adapun yang selain yang keluar tajuk ataupun yang kurang penting, beliau takkan masukkan. Nanti kita akan tengok, anda kata in kana fil umri baqiyah, kalau kita ada umur panjang lagi, kita akan tengok Al-Ghazali dia tak masukkan perbahasan huruful ma'ani seperti mana yang dibuat oleh Ar-Razi dan selain beliau. Dan Al-Ghazali juga tidak masukkan perbahasan adabul bahthi wal munazarah. Sedangkan kita usul yang datang setelah tu banyak penuh dengan adabul bahthi wal munazarah. Al-Ghazali kata tak. Ini ilmu khilaf, ilmu jadal, bukan ilmu usul. Tetapi kita boleh nampak tatbiqat adabul bahthi wal munazarah, mantiq, semua dalam orang kata apa, fi thanayal kalam, dalam semasa dibahaskan.
Cuma Al-Ghazali yang ajibnya beliau hanya jadikan muqaddimah mantik sebagai muqaddimah penting dalam kitab beliau. Itu pun kata beliau, kalau tak nak baca nak sikit pun tak ada masalah. Sebab mantik bukanlah muqaddimah ilmu usul secara khusus. Tetapi mantik adalah muqaddimah bagi semua ilmu. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, al-thani, syarat yang kedua. Jawazu kaunihi muktasaban lil'abdi hasilan bikhtiyarihi. إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب. Kata beliau, selain perbuatan tu mungkin hudus, boleh jadi ada dan boleh tiada, perbuatan tu mestilah mampu dilakukan oleh mukallaf. Muktasaban, maqduran alaih. Misal kata, la yajuz taklifu Zaid ni kita batak mana, kita tak boleh kata Zaid lakukanlah perbuatan ataupun tulislah bagi pihak Amr. Yani perbuatan mukallaf orang lain, perbuatan dilakukan oleh orang lain. Jadi mustahil. Mustahil maksudnya tak mampu nak buat. Saya tak boleh nak suruh kalau dia tak nak. Al-thalithu, syarat yang ketiga, kaunuhu ma'luman lil ma'muri ma'lumat tamyiz an ghairihi. Ini penting. Hendaklah perbuatan yang nak disuruh sebagai taklif itu maklum, betul-betul difahami dan dapat dibezakan dengan perbuatan yang lain. Bukan semata-mata dia mungkin hudus, bukan semata-mata dia maqdur alaih ataupun muktasab, tetapi dia mestilah diketahui secara jelas. Kalau tak diketahui, maka bagaimana nak dikhitabkan? Sebab itulah kata ulama, sesiapa yang nak melakukan solat dalam keadaan dia tidak mengetahui langsung tentang solat tu macam mana, maka tidak sah solat dia. Dia buat sukati dia. Maka macam mana dia nak solat? Tamam? Jadi perbuatan taklif atau perbincangan ni sebenarnya melibatkan kepada masalah as-sihhatu wal butlan sebenarnya. Betullah saya nasihatkan untuk kalaulah kita orang kata apa, macam rasa berat sangat nak baca kitab usul ni pada awal sampai akhir, tumpukan perbahasan ahkam. Perbahasan taklif bil muhal, perbahasan ahkam syar'iyyah, ahkam taklifiyah, ahkam wada'iyah. Perbahasan-perbahasan macam ni, kalau tuan-tuan dan perempuan menguasainya dengan baik, insya-Allah, terutama daripada kitab Al-Ghazali ni, kita akan faham banyak perkara dalam kitab fiqh. Segala kemusykilan yang kita rasa yang kita tertanya-tanya, macam mana fuqah kita boleh membuat rumusan hukum sedemikian rupa? Di mana dalilnya? Rupanya perbahasan dia balik kepada perbahasan ahkam. Falsafatul ahkam syar'a. Ini pengalaman saya lah. Dan yang antara yang ajaib ya, kebanyakan kitab fiqh tidak membahaskan ahkam taklifiyah dan juga ahkam wada'iyah pada muqaddimah kitab. Itu ajaib. Dia saya, kalau orang tanya saya lah, saya tak tahu apa jawapan dia. Kenapa fuqaha kebanyakan mereka tidak meletakkan muqaddimah perbahasan ahkam taklifiyah dan ahkam wada'iyah dalam kitab fiqh mereka. Wallahu alam, saya tak tahu. Dan kenapa dia jadikan khusus dalam ilmu usul dan tidak dalam apa fiqh. Wallahu alam. Tapi kita tak nafikan sebahagian kitab fiqh macam Matan Zubat, dia memulakan perbahasan, dia menjadikan perbahasan ahkam taklifiyah dan wada'iyah sebagai muqaddimah kitab ataupun muqaddimah ilmu fiqh. Wa hadha syai'un hasan. Sangat-sangat penting. Dan kalau boleh bagi mereka yang mungkin nak buat tajdid dalam penulisan kitab fiqh yang moden ni, mulakan dengan perbahasan ahkam taklifiyah, ahkam wada'iyah, dan ini sebut sedikitlah tentang falsafatul ahkam supaya kita boleh faham macam mana fuqaha istinbatkan hukum. Dan barangkali disebabkan kita betul-betul menguasai bahagian ni, barangkali kita mungkin boleh buat tarjih itu sendiri. Sebab tarjih ulama kadang-kadang meninggalkan satu ataupun banyak permasalahan dengan menyebutkan ihtimalat. Dan kadang-kadang salah satu ihtimal boleh kita tarjihkan dengan kita ada disiplin yang kuat
terhadap falsafah ahkam syarak. Ini antara benda yang menarik lah untuk kita. Kalaulah orang boleh buat. Kalau tak boleh buat, tak apa. Terima je lah hukum tu bulat-bulat. Mu'tamad tak mu'tamad. Kemudian kata Al-Ghazali, Al-thalithu kaunuhu ma'luma lil-ma'muri ma'luma tamyiz an ghairihi. Hatta yutasawwara qasduhu ilaih. Tujuan apa bila kita syaratkan ilmu ataupun faham? Supaya manusia ataupun mukallaf ini boleh niat melakukannya. Kalau benda tu tak ada dalam akal dia, dia tak tahu solat tu apa, dia tak tahu haji tu apa, dia tak tahu zakat tu apa, dia tak tahu korban tu apa. Ini nak korban ni, raya korban. Dia tak tahu korban tu apa. Macam mana dia nak qasad melakukan perbuatan tu? Macam mana nak kata ibadat tu dia sah? Lepas tu kita kata setiap ibadat yang kita buat biarlah berilmu. Taklah masuk dia syarat dia mesti ilmu mendalam macam fuqah, macam dalam kitab fiqh tu, taklah. Tapi sekurang-kurangnya tasawur masyru'at, ini menggambarkan konsep apa yang apa yang Tuhan suruh tu ada dalam minda kita. Okeylah. Memadai. Wa ay yakuna ma'luman kaunuhu ma'muran bihi min jihati Allah Ta'ala hatta yutasawwara minhu qasdul imtithal. Bukan sekadar tahu perbuatan itu apa yang ditahqiqkan, bukan sekadar tahu solat itu apa, zakat itu apa, haji itu apa, korban itu apa. Tapi dia juga masih tahu yang ini datang daripada Allah. Perbuatan yang khitab ini datang daripada Allah. Supaya apa? Supaya boleh berlakunya imtithal. Boleh berlakunya apa dipanggil sebagai at-ta'ah. Sebab bila kita sebut ta'ah, imtisal, maksudnya melaksanakan, mentaati dan melaksanakan arahan dan menjauhi larangan. Kalau kita tak tasawurkan pihak yang bagi arahan, yang bagi larangan, yang bagi suruhan, macam mana kita nak berlaku imtisal? Macam mana nak berlaku ta'at? Semua ni muqtadayat akal. Yang ni kita boleh faham sendirilah. Wa hadha yakhtassu bima yajibu fihi qasdu at-ta'ati wat-taqarrub. Cuma taklifan syarak ada dua bahagian secara umumnya. Ada yang bersifat adat ataupun kita panggil sebagai muamalat lah. Ada yang bersifat at-taqarrub ataupun dipanggil sebagai al-ibadah. Jadi kata Al-Ghazali, syarat ni iaitu syarat kaunuhu ma'muran bihi min jihatillah, ini dia punya apa? Terkhusus, syarat ini hanya khusus pada perkara-perkara yang adanya unsur ibadat, yang ada padanya unsur at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Faham? Fa'in qila, ada i'tirad kot, ada persoalan. Fal kafiru ma'murun bil iman bil rasul alaihi salam wa huwa la ya'lamu annahu ma'murun bihi. Taib, syarat yang kamu letakkan ni wahai Al-Ghazali syarat yani wadih wa mafhum, lakin hunaka iskal. Ma huwa al-iskal? Al-kafir. Masalah kita orang kafir. Sebab khitab syarak ataupun arahan syarak ni ada dua. Dia ada berkaitan dengan usuluddin, tamam? Dan dia ada berkaitan dengan furu'uddin, furu' agama. Usuluddin ni al-iman billah, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil rusul dan sebagainya. Jadi al-iman billah wal iman bil ghaib wal yaumil qiyamah. Tiga asas ini disebut oleh Ghazali dalam kitab beliau, saya lupa, at-tafriqah, Faisadut Tafriqah. Kata beliau, orang kafir ni, bukankah mereka ni disuruh untuk beriman? Yang diwajibkan ke atas mereka untuk beriman seperti mana manusia yang lain, ya? Tetapi orang kafir ni, dia tak tahu yang dia disuruh oleh Allah Ta'ala. Malah dia tak tahu langsung yang dia tu disuruh beriman. Dia cuma tahu ada seorang fulan daripada Makkah yang mendakwa diri Nabi, dan dia bagi tahu Tuhan kita yang sebenarnya adalah Allah. Dan hari kiamat nak dekat, dan dia tu Rasulullah. Itu. Kami tak tahu yang Tuhan sebenarnya suruh kami untuk percaya dia. Jadi seolah-olah berlaku satu macam kita kata paradoks lah. Dan paradoks ini seakan-akan ataupun boleh kita kata membungkam syarat yang ketiga ni, iaitu kaunuhu ma'luman min jihatillahi ta'ala. Kauluhu ma'muran bihi min jihatillahi ta'ala.
Jadi katalah Ghazali demi menjawab soalan ni. Qulna asy-syartu la budda an yakuna ma'luman fi hukm al-ma'lum. Ay la budda an yakuna ma'luman atau fi hukm al-ma'lum. Perbuatan yang dijadikan sebagai mukallaf bih. Mesti ada diketahui ataupun dia yang kita kata mulhaq. Kita boleh kata dia ni dalam hukum maklum, yakni seperti maklum. Maklum bil fi'l atau maklum bil quwwah. Itu kalau kita boleh guna ibarat yang lain. Bimakna dengan makna ay yakuna al-ilmu mumkinan bi an takuna al-adillatu mansubatan wal 'aqlu wa tamakkunu min an-nadhari hasila. Apa maksud? Apa maksud hukm al-ma'lum? Fi hukm al-ma'lum apa maksud dia? Yani ma'lum bil fi'l, na'am. Kita fahamlah. Tapi apa maksud mungkin ataupun fi hukm al-ma'lum? Iaitu al-adillah mansubah. Bila datang seruan, datang khitab agar mereka beriman, ketika itu mukjizat ada. Dan mukjizat yang al-mu'jizah al-kubra adalah Quran. Jadi adillah mansubah. Yani dalil dah tertegak. Bila ada dalil tertegak, bila ada hujjah, bila ada burhan, bila ada bukti, barulah hasala imkan al-imtithal bil amri. Sebab sebelum datangnya, sebab semata-mata dakwaan yang seorang fulan datang daripada Makkah kata dia mendakwa dia Nabi, tanpa ada bukti, tanpa ada mukjizat, tanpa ada burhan, dari sudut secara adatnya mustahil manusia nak percaya apa dia cakap. Mustahil manusia nak percaya apa dia cakap. Tapi bila Rasulullah SAW datang membawa Quran, bukan setakat Quran, malah Nabi kata, kamu dulu wahai Quraisy, kamu tak pernah mendustakan aku. Selama 40 tahun aku duduk bersama kalian, kalian tak pernah mendustakan aku. Takkanlah kali ini tiba-tiba kalian nak dustakan. Maksudnya tajribah hayawiyah, pengalaman hidup mereka bersama Rasulullah, mereka tak pernah melihat seorang berdusta. Itu menjadi salah satu burhan ataupun dalil yang menunjukkan baginda menyampaikan kebenaran. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Bukan itu saja. Wattamakkunu minan nazar. Bukan setakat adillah mansubah, bukan setakat dalil ataupun burhan dah dinyatakan, tetapi mesti ada kemampuan untuk mereka mendengar tu berfikir. Jadi kalaulah adillah mansubah, tetapi orang yang mendengar kalam Nabi itu gila, ataupun sabi, masih lagi kanak-kanak, tak faham apa, ghair mumayyiz, maka tidak berlaku imkan. Jadi perkara yang dijadikan subjek taklif, mestilah dia ma'lum 'inda al-mukallaf atau fi hukmil ma'lum. Wa hadha syamilun lil usuliddin wa furu'iddin. Rangkumi hal-hal berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan furu' ataupun kita boleh kata fiqh lah. Hatta inna ma la dalila alaihi aw man la aqla lahu mithlu as-sabiy wal majnun la yasihhu fi haqqihi at-taklif wa hadha wadih fala yahtaj ila الشرح. قال رحمه الله الرابع أن يكون بحيث يصح إرادة المجنون أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات. Yang ni yang paling kemuncak lah kita kata. Hendaklah perkara yang nak dijadikan sebagai taklifan itu yasih iradatu iqa'ihi ta'atan. Yani dia boleh dilakukan dengan tujuan ketaatan. Boleh dilakukan dengan tujuan intisal. Faham? Jadi kalau perbuatan tu sukar untuk ataupun tidak boleh digambarkan pada ketaatan, yakni dalam kebaikan ibadat lah kata Ghazali, wa huwa aktsarul ibadat, maka tak mungkin ia dijadikan sebagai tujuan ataupun taklifan syarak. Tetapi pada syarat yang keempat ni Al-Ghazali kata ada istithna. Seolah macam dia satu kaedah, dan dalam kaedah tu ada mustathnayat lah, ada perkara yang dikecualikan. Dua perkara. Kata dia,
ويستثنى من هذا أي من هذا الشرط الرابع شيئان. Dua perkara. Pertama, ahaduhuma al-wajibul awal. Apa dia al-wajibul awal? Apa dia kewajipan yang awal sekali yang perlu kita tahu? Ini mesti disebutlah kita akidah lah. Wa huwa an-nazarul mu'arrifu lil wujub. Ini renungan akal. Penakulan akal yang membawa menatijahkan seseorang mengetahui apa yang wajib ke atas diri dia. Seperti mengenal Allah Ta'ala, mensyukuri nikmatnya dan selainnya. Tamam? Jadi, an-nazarul awal ataupun an-nazarul mu'arrif lil wujud ni, dia wajib tak? Dia wajib. Dia wajib. Wajib buat. Cuma, kalau kita kata wajib buat, macam mana kamu nak kata wajib sedangkan pada syarat yang keempat, kamu kata hendaklah perbuatan yang menjadi taklif itu boleh dilakukan atas dasar ketaatan atau boleh dibuat dengan tujuan ketaatan. Sedangkan orang yang melakukan nazar al-awwal dalam nak mengenal Tuhan ni, awaludin ma'rifatullah ni, dia tak tahu bahawa itu satu ketaatan. Kita kata ya'ulu ila ma'rifatillah. Lakinnahu laysa fi bidayah, dia masih lagi dalam awalan, di permulaan perjalanan dia mengenal Tuhan. Jadi dia tak tahu tu satu ketaatan. Sedangkan tadi kamu kata syarat taklif mesti benda tu boleh jadi ketaatan. Jadi Al-Ghazali kata perkara ni al-wajibul awal mustathna min hadha syart, dikecualikan daripada syarat ini. Qala rahimahullah fa innahu la yumkinu qasdu iqa'ihi ta'atan wa huwa la ya'rifu wujubahu illa ba'da al-ityan bihi. Dia tak tahu pun yang penakulan untuk mengenal Tuhan ni satu kewajipan, malaikat setelah dia kenal Tuhan barulah dia tahu, oh rupanya nazar yang aku buat sebenarnya wajib rupanya. Malah kebanyakan orang tak sedar pun perkara tu. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang dikecualikan, aslu iradati ta'ati wal ikhlas. Tadi kamu kata syarat taklif mesti benda tu boleh berlakunya, boleh dibuat atas dasar ketaatan. Ada iradah. Baik. Tapi aslu iradatu ta'ah, yakni iradah ini kehendak melakukan ketaatan. Ikhlas. Benda ni, dua perkara ni, kalaulah kita kata mesti kena ada syarat yang keempat, iaitu sihhatu iradati iqa'i ta'ah, dia akan menatijahkan tasalsul. يعني فإنه لو افتقرت أي إرادة الطاعة والإخلاص إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وإرادة إلى إرادة إلى ما لا نهاية وتسلسل وهو مستحيل. Waktu kata fuqaha, النية من الأعمال أعمال القلب وإنما الأعمال بالنيات لكن النية لا تفتقر إلى نية أخرى. لأن لو كان كذلك la yatasalsal al-amr. Kalau kita kata niat, perlu kepada niat, atau alasan niat tu adalah amal, dan setiap amal mesti ada niat, maka dia akan jadi satu natijah yang tak munasabah. Paradoks lah kita kata. Malah Az-Zarkashi rahimahullah kata, Al-Ghazali merumuskan semua ahkam fiqhiyah, ni beliau sebut dalam Luqtatul Ajlan, semua ahkam fiqhiyah yang membawa kepada ad-daur dan juga tasalsul, dia tak akan berlaku. Kullu, singkat-singkat ibarat dia adalah al-masailu ad-da'iratul fil fiqhi la budda wa an yakuna munqati'an 'an ad-daur. Kadzalika at-tasalsul wa kullu mustahilat. Semua benda yang mustahil tak akan berlaku dalam fiqh. So kalau kamu buat fatwa rumusan kamu membawa kepada salah satu mustahilat, maka tidak sah berfatwa dengannya. Qala rahimahullah wa yatasha'abu an syurutil fi'li 5 masail. Allah, banyak sangat. Dia kata daripada keempat-empat syarat ni akan ada beberapa perbahasan yang para ulama usul biasa bahaskan. Permasalahan yang pertama, saya tak tahulah sama ada nak ambil juga atau tidak, sebab perbahasan akan jadi panjang sangat.
Saya rasa cukup kot untuk setakat tu. Untuk hari ni. Sebab permasalahan pertama ni mengambil, ingat saya sejam lah juga ambil masa. Jadi kalau nak bahaskan hari ni, sebab saya tak suka bahaskan satu perbahasan tu kemudian terhenti. Dia akan menyebabkan kita jadi lost. Bila kita nak, terutama saya lah, bila saya nak syarah, jadi lost. Saya jadi hilang sekejap, tak banyak fokus. So, biar satu perbahasan tu, biar kita bahaskan dalam satu majlis sampai habis. Kemudian majlis yang seterusnya, perbahasan yang seterusnya dan seterusnya. Biqadaril mustata' lah, sekadar yang kita mampu. Jadi perbahasan pertama nanti pada minggu depan, ataupun hari yang kemudian insyaAllah, kita akan membahaskan mengenai at-taklifu bil muhal. Ataupun dalam ibarat yang lain, at-takliful muhal. Takliful muhal, adakah dia sesuatu yang yang harus berlaku di sisi syarak, dan dia berlaku ataupun tidak menjadi perbahasan. Dan dikatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan bahawa taklifu bil muhal ataupun takliful muhal jaiz wa waqi'. Tapi kita akan tengok Imam Al-Ghazali rahimahullah, seolah-olah, ni apa yang saya baca lah, pengamatan saya lah, seolah beliau yakni tidak meyakini akan penisbahan mazhab tersebut kepada Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari. Berdasarkan ibarat yang dia akan sebut, kita akan tengok. Wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.